Seterusnya mereka, yakni ulama, berbeza pendapat tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ra'ani, sesiapa yang mimpi tengok aku, jumpa dengan aku, berarti dia sesungguhnya telah melihat aku. Apa makna? Dia sesungguhnya melihat aku. Setengah-setengah ulama berpendapat iaitu orang yang melihat tu, bila dia mimpi tengok Nabi, memang dia tengok zat Nabi, tengok diri Nabi sungguh lah. Segolongan. Satu lagi golongan berpendapat, kalau dia tengok tu sebenarnya dia bukan tengok Nabi sebenarnya, diri Nabi itu tidak, tapi dia tengok misal Nabi, dia tengok gambaran Nabi. Misal tu gambaran. Ini mengikut Qadhi Ibnul Arabi, dia kata orang yang tengok Nabi dalam sifat-sifat dia yang maklum dalam kitab ni, dalam kitab-kitab hadis ni, kalau betul-betul serupa lagu tu, berarti dia tengok zat Nabi, diri Nabi sungguh. Kalau dia mimpi betul-betul serupa gambaran dalam hadis yang sahih, itu memang zat Nabi, kata dia. Tetapi kalau orang yang mimpi tu dia tengok Nabi tidak dalam rupa dia seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, berarti dia melihat misal Nabi, bukan zat Nabi. Tu molek. Ni tak ada dalam Imam Nawawi. Ni molek dia sebut. Ada beza tu. Kalau mimpi betul-betul serupa tengok, hak tersebut dalam hadis, hak tersebut dalam hadis tu boleh dikatakan dewasa lah, semasa dia dewasa, semasa dia tua. Rupa tu selepas dia jadi Nabi, selepas dia jadi Rasul, hak tu yang dimaksudkan. Kalau betul-betul serupa, bermakna memang mimpi tu tengok zat dia, tengok diri dia sungguh. Tapi kalau tak serupa, walaupun sikit ataupun lain terus, lain tu, tengok juga, dia juga, tapi misal dia, bukan zat dia. Lepas tu dia ambil pendapat Imam Ghazali pula. Ni dalam Imam Nawawi ni tak ada. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, bukan makna dia, Nabi kata sesungguhnya dia tengok aku, dia nampak aku, tu bukan makna dia melihat jisimku dan tubuhku, bukan. Bal ra'a mithalan sara dhalika al-mithal alatan yata'adda biha al-ma'na alladhi fi nafsi ilay. Bahkan dia melihat gambaran aku, yang mana gambaran itu menjadi sarana untuk sampainya mesejku kepadanya. Dia jadi satu, gambaran itu menjadi satu saluran untuk sampai mesej aku kepadanya. Itu maksud faqad ra'ani. Sesungguhnya dia telah melihat aku tu, dia telah melihat satu gambaran, yang mana daripada gambaran itu sebenarnya aku nak cerita gapo-gapo ke dia, nak siapa maksud aku ke dia, kepada orang yang mimpi itu, ataupun orang yang masyarakat dia ke, orang zaman dia ke. Itu maksudnya. Itu maksudnya Imam Ghazali pun nampak misal, bukan zat Nabi, tapi misal Nabi. Bahkan dia kata tubuh ni, semasa sedar ni pun sebenarnya alat saja, alat kepada jiwa, ruh kita, alat kepada ruh kita. Hak sebenarnya orang yang mimpi tu, berdasarkan hadis ni mengikut Imam Ghazali, iaitu dia melihat hakikat ruh Nabi, ruh Nabi yang suci, yang merupakan wahana, orang kata kenabian. Hakikat ruh Nabi yang suci, yang merupakan tempat yang menerima kenabian. Tu hakikat tu dia nampak, bukan tubuh. Hakikat tu, apabila nak tengok Nabi tidak serupa dalam rupa asal. Hak dia tengok tu dalam rupa tadi, itu bukan roh Nabi, bukan diri Nabi, tetapi misal Nabi, gambaran yang dia nak nyatakan gapo-gapo. Melalui hak itulah dia nyatakan. Ini tersebut di dalam Umdatul Qari, kata dia, Syarah Bukhari.
Syarah Bukhari. Itu perkara yang kedua.